mencuri ni, ya? Kalau ibu tahu adik mencuri, mesti ibu sedih. Beli bawang, beli serai, lepas tu... Kecil-kecil dah belajar mencuri. Siapa ajar hang ni? Mau upah hang mana? Siapa mau upah hang ni? Jom bawa aku jumpa dia. Assalamualaikum pakcik. Adik saya buat salah apa? Ni, dia curi kotak ni. Aku simpan kat belakang. Senang-senang dia nak mencuri. Hang ajak dia curi. Kecil-kecil dah belajar nak curi. Siapa mau upah hang? Siapa ajar adik mencuri ni, ya? Kalau ibu tahu adik mencuri, mesti ibu sedih. Kakak curi boleh pula. Ni barang siapa? Kakak ambil barang siapa ni? Kakak ibu tanya ni barang siapa? Jawab ibu tanya ni. Kakak curi ke? Walaupun kita orang susah, ibu tak nak anak-anak ibu jadi pencuri. Ibu tak kira. Besok ibu nak kakak pulangkan semula barang ni. Faham? Kakak tak curi. Kakak tak pernah mencuri. Kita ni bukannya orang senang tau kakak. Jadi kakak kena belajar rajin-rajin tau. Supaya nanti bila kakak dah berjaya, barulah hidup kakak senang. Nanti bila kakak dah senang, kakak nak bagi banyak-banyak duit kat ibu. Tak apa, ibu tak nak duit kakak. Yang penting, kakak gembira. Okey? Okey. Bagi lagi fokus. Anak-anak kau semua pandai. Sebab makan Sehana ni lah. Ada siapa-siapa nak order tak? Alamak. Tapi tak ada duit. Dah bakil. Aku ada idea. Assalamualaikum. Acik, saya nak kerja kat sini boleh? Mana boleh. Budak-budak tak boleh kerja lagi. Saya janji saya tak beritahu siapa-siapa. Tak boleh, Dik. Bolehlah, Cik. Ini dia punya masa depan saya. Walaupun kita susah, kita tetap kena ada ilmu. Sebab ilmu boleh ubah nasib kita. Kakak dah banyak susahkan ibu. Kakak tak nak lahir ke dunia ni sebagai beban. Tapi biarlah sebagai anak yang boleh ubah nasib ibu dan ayah. Terima kasih, Cik. Makan 2 biji sehari tau. Okey. Terima kasih, Kak. Senang je ni. Sekarang lagi boleh fokus. Lepas ni senanglah nak jawab exam. Makan 2 biji sehari. Jawab ibu tanya ni. Kakak curi ke? Ibu tak kira. Besok ibu nak kakak pulangkan semula barang ni. Faham? Kakak tak nak ibu tahu. Kakak tak nak ibu susah hati. Kakak beli hasil titik peluh kakak sendiri. Kalaulah ibu tahu adik cari duit jual kotak, mesti ibu lagi susah hati. Adik cari duit buat tolong kakak. Langit begitu gelap, hujan tak juga reda. Ku harus menyaksikan cintaku terenggut. Siapa suruh ambil kotak ni? Nak jual kotak ni. Mana boleh jual kotak ni? Main ni, hai ikut aku. Main ikut aku. Kecil-kecil dah belajar mencuri. Siapa ajar hang ni? Mau upah hang mana? Siapa mau upah hang ni? Jom bawa aku jumpa dia. Ada ingat kakak mencuri. Sebab tu adik tolong kakak cari duit untuk beli Sehana. Adakah tanda surga itu? Biar ku temukan untuk bersamamu.
Maafkan kakak. Kakak ingat dia mencuri. Lepas ni, ada jangan kerja dah tahu. Ya. Lepas ni anak-anak ibu tak perlu kerja dah ya. Biar ibu yang usaha cari duit untuk kakak dengan adik.